الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan nikmat, Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan syifa'u min kulli da', kesembuhan daripada penyakit. Mudah-mudahan pada malam ini Allah berikan kita sedikit ilmu daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masih lagi berada pada perbahasan fiqh mazhab, hukum sihir dan tukang sihir. Sebelum ini saya dah sentuh mengenai sama ada apa yang disebut sebagai hukum sihir tersebut dan apa yang dikenakan kepada tukang sihir, sama ada dia dibunuh ataupun tidak. Dan jumhur ulama mengatakan bahawasanya orang yang buat sihir ini boleh dibunuh, sama ada dia menggunakan cara qisas ataupun had. Maksudnya dia boleh dibunuh bila mana terbukti sihirnya itu dan dibawa kepada pengadilan, maka sama ada dia bunuh dengan cara qisas, maksud dia bunuh balik, ataupun dengan cara had. Maka kata Imam Hanafi, Imam Maliki dan juga Imam Hanbali, dia ini dibunuh dengan cara sebatan. Orang yang buat sihir, tukang sihir ini dibunuh dengan cara sebatan, kena sebat dia. Sedangkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang buat sihir maka dia perlu dia qisas. Qisas ini dia tak sebut berapa sebatan lah. Sama ada mungkin ikut kepada ta'zir, kepada budi bicara imam. Dan bila mana dibuktikan seseorang tersebut dengan sihirnya, kata Imam Hanafi rahimahullah, walaupun dia dibuktikan, maksudnya dia ni orang yang buat sihir, maka tak boleh kita bunuh dia, tunggu dulu. Sebab pendapat daripada Imam Hanafi, dia kata bahawasanya tak boleh dibunuh orang yang buat sihir ini, melainkan ia berulang kali. Maksudnya kali kedua dia buat, barulah dibunuh orang tersebut. Baik. Namun kata jumhur ulama tak ada masalah, dia memang patut dikenakan bunuh disebabkan dia bunuh orang lain, kan? Dia dah bunuh orang lain, maka hukumannya dah terbukti dan dia wajib dibunuh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang sebelumnya. Dan saya sebelum ni pun menyentuh mengenai insya-Allah, dan kita lepas habis sikit lagi daripada bab sihir ni, kita akan masuk mengenai bagaimana salat menurut 4 mazhab. Ini perbincangan sangat menarik, kan? Bagaimana yang disebut salat dalam 4 mazhab. Saya masa pergi ke Jakarta baru ni, beli buku salat 4 mazhab, kan? Salat menurut 4 mazhab. Maksudnya imam dibicarakan mengenai kalau sekiranya seorang tu Imam Hanbali, macam mana kita nak ikut dia. Kalau seorang tu mazhab Syafi'i, macam mana kita nak ikut dia, kan? Dan Imam Syafi'i pun dah sentuh mengenai dalam kitab Al-Um, bagaimana dia bila mana melawat kepada Imam Hasan Asy-Syaibani, seorang yang bermazhab Hanafi, maka dia adalah orang yang ulama Syafi'i, dia orang yang maksudnya orang pengasas mazhab Syafi'i. Bila mana dia solat di belakang mazhab Hanafi, maka dia tak baca qunut, kan? Imam Syafi'i dia naik jadi imam, Imam Hasan Syabani kata silakan wahai imam jadi imam,
Maka Imam Syafi'i bila mana dia salat dia tak baca qunut, hormat kepada Imam Syaibani rahimahullah. Jadi perbahasannya sangat menarik. Sebagai contoh, sebelum ni saya sebut di setiap mazhab dia ada tagline dia kan, saya sebut sebelum ni kan. Kalau sekiranya dalam mazhab Maliki, macam mana mazhab Maliki salat? Allahu Akbar, tangannya letak mana? Dilepaskan kan, dilepaskan. Saya sebut pada tuan-tuan, sebenarnya pergerakan tangan ini dalam hadis mana pun tidak menyebut. Maksudnya kalau tuan-tuan kajilah dalam Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ataupun riwayat hadis yang lain, di mana Nabi letak tangan dia tidak disebutkan dalam ahli hadis. Tapi Nabi cuma menyebutkan satu hadis dalam hadis Muslim, bila mana Nabi salat, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kita panggil pergelangan. Kan, Nabi bila mana dia salat Allahu Akbar, tangannya itu diletakkan di pergelangan dia. Pergelangan tangan dia tu. Cuma posisi mana? Ini yang menjadi perbahasan ulama. Posisi mana Nabi letak tu dia tak sebut dalam hadis. Maksudnya bila mana Nabi tak letak di posisi mana, benda tu khilaf. Bila khilaf ikut tuan-tuan lah. Maksud kalau tuan-tuan rasa macam malas Allahu Akbar macam tu je kan, tangan tak letak mana, boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan, sah salatnya. Cuma dalam mazhab Hanafi, saya sebut sebelum ni, mazhab Hanafi Allahu Akbar, tangan dia di bawah. Jadi bila mana kadang-kadang bila orang yang agak tubuh dia agak besar macam saya sikit kan, dia nak letak di atas perut ni kadang-kadang tak sampai kan. Tapi bila mana orang yang agak kurus, dalam mazhab Hanafi disebut dia letakkan di bawah pusat. Bila mana letak bawah pusat, betul-betul kena kan. Allahu Akbar kan letak bawah pusat macam ni kan, macam kita duduk diri gitu kan, letak kat tangan atas pusat, jadi memang kena kan. Dalam mazhab Syafi'i kita letak di atas pusat kan, wada'a yadal yumna ila al-yusra, atas pusat dia. Kemudian dalam mazhab Hambali dia letak atas sikit kan, atas sikit kan. Dan mazhab Maliki dilepaskan kan. Itu perbahasan ulama, posisi mana yang Nabi letakkan tangan kan. Kalau tuan-tuan pergi fiqh salat diruskan oleh Ustaz-Ustaz Man, dia akan sebut bab ni kan, bab bersedekap ni letak tangan lah kan. Saya sebut bahawasanya yang disebut oleh para ulama dalam hadis, Nabi meletakkan tangannya di atas pergelangan, itu ada hadisnya. Baik. Itu bukan perbahasan kita pada malam ni kan. Memang menarik, insya-Allah lepas ni kita akan masuk dalam bab-bab tu. Perbahasan pada malam ini kita akan sentuh mengenai bab sihir ni kan. Nak habiskan sikit lagi. Baik. Disebut dalam ni bahawasanya hendaklah kita beramal dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah meminta-minta kepada makhluk. Maksudnya kita ni bila kita tahu orang tu buat sihir, maka kita minta kepada Allah, beramal. Ya, beramal dan berlindung kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, surah Al-Falaq kan. Dan ulama menyebutkan 3 qul ini adalah ayat-ayat yang terbaik untuk menghalang sihir. Permulaan, maksudnya orang yang tak biasa baca Quran dan sebagainya, maka dia boleh hafal 3 surah ini dan dia beramal. Sebab itu ustaz-ustaz dia banyak buka tafsir surah An-Nas, tafsir surah Al-Falaq, sebab perbahasannya panjang ya. Kalau tengok dalam surah Al-Falaq, Allah sebut qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan. Al-Falaq ini kalau tengok dalam tafsir banyak makna, antaranya subuh kan. Antaranya waktu subuh, sebab waktu subuh itu jin dan juga syaitan masih lagi berkeliaran kan. Antara makna yang lain Al-Falaq ialah kejahatan makhluk. A'udzu birabbil falaq, ya Allah aku mohon daripada kejahatan makhluk kan. Kemudian sebab tu dalam Quran juga jaga baris. Kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq, maksudnya daripada waktu subuh ataupun kejahatan makhluk. Tapi kalau kita baca qul a'udzu birabbil filaq kan, filaq dia jadi maksud musibah, dia dah lari makna dia. Sebagaimana macam contoh wudu kan. Wudu adalah maksudnya cara ambil sembahyang tu lah wudu kan. Tapi kalau wudu, maksudnya waw tu dia bagi atas. Waw tu dia bagi atas wudu. Wudu adalah air wudu, air ataupun bekas wudu. Beza baris je. Macam contoh apa lagi?
Allahumma salli ala sayyidina, ada surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, bukan, qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahus samad, Allahus samad. As-sad, sad itu kalau sekiranya dalam bahasa Arab dan juga dalam tafsir disebut Allah lah tempat kita minta pertolongan, Allahus samad. Tapi kalau kita baca Allahus samad, kan, teringat tak Pak Cik Samad? Kan, Allahus samad, samad ni maksudnya baja. Kan, baja. Macam mana Allah nak bagi tolong? Macam mana Allah nak tolong kita, makna dah lari dah. Kan, aqul huwallahu ahad Allahus samad. Bacanya samad bacanya. Kan, jadi samad, Allahu as-samad. Kemudian macam contoh lagi, laban. Laban ini susu lah. Kan, kita tahu susu kan, laban. Laban ni baris atas, labanun, ba tu baris atas, laban. Laban kalau ba baris atas maksud susu. Kalau labin maksudnya batu-bata. Kan, beza sikit je. Labanun, ba tu baris bawah, labin, batu-bata. Kalau labun, kan, apa dia labun ni yung katanya. Orang Perak kan. 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 Labun ini adalah anak unta. Anak unta. Jadi kalau orang Perak menyebut apa dia labun ni yung, apa dia anak untanya. Maksudnya begitulah, kan. Jadi beza baris sikit je. Macam contoh kita nak baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan, kita kadang tak tekan. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita baca iyyaka maksudnya kepada Allah, kepada Allah kami sembah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Kalau kita baca iyyaka, kepada matahari ataupun cahaya kami sembah. Dan kepada cahaya kami minta pertolongan. Beza sikit je. Kan? Jadi kata ulama, kalau sekiranya macam contoh iyyaka, kita tahu ini kalau tak baca ni dalam solat boleh batal salat, kita tahu, tapi kita buat juga, kita baca juga macam tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hukumnya syirik, hukumnya jatuh syirik. Ya, sebab kita mensyirikkan Allah dalam sembahyang. Kepada matahari kami sembah. Kalau sekiranya orang tak tahu tapi tak nak belajar, hukumnya fasik. Maksudnya nak tak nak kena belajar tahu baris tersebut. Sebab itu yang disebut dalam solat. Kan, kalau tak betul baris dia, macam mana dia nak sebut? Kan, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu baru baris lah. Kan. Kan, qul a'udzu birabbil falaq, kan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri nafathati fil uqad. Ini ayat yang perbahasan yang panjang. Min syarri nafathati fil uqad, daripada nafasati fil uqad, hembusan-hembusan yang dihembus oleh ahli sihir, fil uqad, pada ikatan-ikatan. Kan, tukang sihir bila mana dia nak buat sihir, dia akan ada ikatan-ikatan dia, dan benda ini dia ambil dari patung dan sebagainya dan dihembuskan. Sebab itu banyak kali saya sebut bertuan-tuan, hembus kepada sesuatu beza. Kan, mesti ada perbezaan. Kalau kita hembus kepada air ke kepada apa ke, mesti beza sembuhan dengan tukang sihir. Kalau tukang sihir dia hembus macam mana? Kan, maksudnya tiupan hanya habis begitu. Tapi kita dalam perubatan Islam, kita hembus panjang sampai habis nafas. Sampai habis nafas. Beramal ayat-ayat apa pun, tiup berkat tangan sampai habis nafas. Itu cara hembusan ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka ini adalah golongan yang syirik. Kan, orang yang datang kepada tok bomoh pun syirik, tok bomoh pun syirik. Dua-dua syirik. Nabi sebutlah hadis dia, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Satu hadis lain menyebutkan, riwayat lain, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu 40 yawman. Atau kama qala Nabi SAW. Maka ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi tak terima salat dia 40 hari. Kemudian yang kedua, dia telah kufur daripada agama Muhammad, dia telah syirik lah. Jadi kalau antara kita ni pergi jumpa Tok Bomo, kan, itu masalah kita ni. Ustaz, kami bukannya percaya tapi ikhtiar, kan, buat macam mana, kan, ikhtiar. Kan, ini masalah, kan, ikhtiar kepada orang yang betul. Sebab tu kalau sekian syafatan tuan-tuan, kalau kena sihir mesti berubat dengan Al-Quran.
tak boleh ada setengah orang dia mungkin kot kalau kita pergi ustaz ni pakai jin. Jin ni boleh keluarkan jin yang ada pada badan orang tersebut. Jangan. Kan? Orang tu dah syirik dah. Maka kita pergi pula jumpa pada orang yang syirik. Dua-dua syirik. Ar-ridha bil kufur, kufur. Redha dengan kekufuran hukumnya kafir. Kan? Maka jaga-jaga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana bomoh ini datang, orang tersebut datang kepada dia buat perjanjian dengan orang tersebut, maka orang tu kata, wahai Tok Bomoh, saya tak suka kepada fulan bin fulan, maka buatlah apa-apa kepada dia. Maka Tok Bomoh ini dia pun panggil jin dia, datang khadam dia itu. Maka yang selalu datang kepada Tok Bomoh ni adalah antara general-general ataupun jin-jin yang hebat-hebat. Yang biasa-biasa tak datang. Maksud bila mana Tok Bomoh ni dia buat satu benda yang syirik, macam contoh banyak jumpa. Contoh al-wafa' ni tangkal. Kemudian dibaca ayat kursi terbalik. Maksudnya baca ayat Quran secara terbalik. Duduk dalam tandas pula tu. Maksudnya dia istihza, dia menghinakan ayat Tuhan. Bila mana dia hina ayat Tuhan je, maka datanglah jin ni, datanglah syaitan. Sebab dia tahu ni kawan-kawan dia. Jadi bila mana datang, maka jin ni pun buat appointment dengan bomoh. Apa yang kamu boleh berikan kepada aku? Aku nak satu lori ada 100 ekor babi. Boleh? Jin tu boleh, Tuan bomoh tu boleh sediakan? Akan boleh disediakan. Cuma kamu panggil tentera kamu duduk dalam badan orang tu, jangan keluar. Maka jin ni pergi panggil. Dia panggil tentera dia. Mat, kamu masuk dalam badan perempuan ni, jangan keluar. Sebab tu jin ini bila mana kita baca ayat Quran kepada dia tak nak keluar. Tak nak keluar, Ustaz, tak nak keluar. Kenapa? Sebab dia takut. Bila mana dia keluar, dia kena pukul pula dengan tuan dia. Itu di antara dia punya akad dia ataupun dia punya perjanjian yang dibuat dengan jin tersebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi itulah permulaan kepada sihir. Sebab itu kita kena jaga anak-anak dalam sebab jin dan juga syaitan ini bila mana waktu senja itu permulaan pagi bagi dia orang. Satu orang dulu orang tua kata, dah senja ni, balik masuk rumah. Kita pun kena buat gitu. Anak-anak tengok dah main bola, dah pukul 7 lebih dah, panggil masuk rumah. Sebab itu permulaan kepada waktu mereka. Waktu kita pagi, waktu mereka adalah waktu senja. Ada waktu senja ni adalah permulaan memang jin dan juga syaitan ni dia keluar. Bila mana dia keluar, waktu Nabi sebut dan ulama pun menyebutkan, bila mana dah sampai nak dekat maghrib ni, tutup pintu, tutup tingkap, makanan-makanan tutup, sebab mereka dah mula dah working hours dah. Dia mula start kerja dah. Baik. Kemudian ada satu kisah lah, bila mana kita ni pergi keluar dan sebagainya, bawa anak kecil, bawa baby dan sebagainya. Jadi bila mana nak masuk dalam rumah, jangan terus masuk, duduk dulu kat luar. Sebab tu kalau saya buat rawatan dengan Ustaz Fauzi dan sebagainya, memang kita orang sebelum balik ke Gombak ni singgah kedai mana-mana. Sebab jin selalu ikut. Dia memang selalu ikut. Kita merasa duduk dalam kereta tu meremang, kita tak apalah, kita tahulah dia ikut. Maksudnya lepas daripada rawatan, selalunya jin dalam badan perempuan tu dia akan ikut balik. Kita merasa dia ikut. Sebab dia nak tengok ustaz ni duduk mana. Itu payahnya. Jadi bila mana dah sampai kat kedai-kedai mana-mana, kita berhenti. Sebab jin ni dia nampak kita ni dalam keadaan duduk dengan kita, dia tengok kita tak ada buat apa-apa. Maka dia ikutlah. Jadi kita bila mana sampai rumah, duduk dulu kat luar, duduk dulu sekejap. Dia tengok, dia ni tak ada buat apa-apa pun, belah lah. Dia pun belah tempat lain. Sebab tu Nabi sebut kalau kita masuk rumah bagi salam, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam syurga tu dalam keadaan sejahtera dan juga selamat. Bagi salam. Sebab bila mana bagi salam, dia dah rungkaikan apa yang ada di luar. Orang dulu sebelum masuk rumah dia basuh kaki. Sebab kaki ni mana-mana hala perginya. Kadang-kadang pergi ke rumput dan sebagainya, pergi ke hutan pijak anak jin dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tengah berlari terpijak anak jin. Manalah tahu ada situ. Jadi tak puas hati dia tengah-tengah tidur sedap, pergi terpijak dia.
maka dia ikut balik rumah. Jadi kalau ada anak kecil-kecil kat rumah tu, bagi salam dulu. Dan memang disebut orang tua-tua pun memang suruh kita ni bagi salam. Dan suruh basuh kaki. So kita ni kalau KL susah sikit lah kan, tapi orang dulu memang suruh kita basuh kaki sebelum masuk dalam rumah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan bila jin ini juga, perbahasan mengenai sihir ini juga, bila mana dia dah duduk dalam badan orang tu, dia boleh menyerupai. Ini bahaya kan, menyerupai. Saya banyak kali kena dah kan. Dia menyerupai, kadang-kadang nampak macam bayang-bayang, nampak macam muka mak kita kan duduk dalam rumah itu, nampak macam ada benda duduk kat tangga. Kita ingat mak kita kan, tegur-tegur tak ada kan, dia duduk kat atas kan. Itu kisah-kisah, cerita-cerita buat lah, memang betul pun dia boleh menyerupai. Sebagaimana kalau tuan-tuan baca sejarah, memang jin ini dalam kisah Suraqah Ibn Malik kan, bila dia nak pergi perang Badar, maka jin ini dia menyerupai Suraqah Ibn Malik kan, pergi perang bersama dengan orang kafir. Dan peristiwa di Darun Nadwah, orang kafir ini masa nak buat perang perang Khandaq, perang Parik tu kan, ada seorang yang menyamar, dia bagi pendapat, dia kata perlu dia buat begini-begini sebagainya. Maksudnya dia tu boleh menyerupai. Dan bila mana dia nak menyerupai ini, satu ulama menyebutkan, perbahasannya panjang, bila mana dia nak menyerupai daripada benda yang tak ada jisim menjadi satu benda yang berjisim, agak susah, perit bagi dia kan. Dia masuk dalam badan manusia tu perit bagi dia kan. Inna syaitana yajri majrad dam, Nabi sebut, sesungguhnya syaitan ini dia mengalir dalam aliran darah. Macam mana dia nak mengalir dalam aliran darah? Dia dalam keadaan halus kan. Sebab itu kes yang dulu-dululah, bila mana orang tangkap jin bubuh dalam botol kan. Orang kata dulu ustaz-ustaz ni bila mana tangkap jin bubuh dalam botol, benda yang tidak berjisim masuk kepada satu benda yang berjisim. Benda ni jisim lah ni, maksudnya satu benda yang ada objek kan. Maksud dia ni tak ada benda halus masuk dalam satu benda, tapi benda tu dengan izin Allah boleh jadi kan, boleh jadi. Cuma dan benda ni pun dibuat oleh ustaz-ustaz yang dikaut untung kan. Sekali buat rawatan pagar rumah 3,000 4,000, masuk je rumah, rumah hajah ni ada 40 ekor ni kan. Tak terkejut kita, macam mana ni ustaz? Tak apa ustaz, saya bubuh dalam botol saya kunci dia insya-Allah kan. Jadi bahaya juga kan, tengok. Dan Nabi sebut antara golongan ataupun jin yang suka ganggu budak-budak adalah ada dua golongan. Yang pertama Ummu Sibyan kan, Ummu Sibyan dengan Ummu Wildan kan. Dua jin ni suka ganggu budak-budak. Maksudnya kalau anak-anak kita menangis di malam-malam kan, waktu malam, maka kita boleh sebut wahai Ummu Sibyan, wahai Ummu Wildan, keluarlah kamu dari badan budak ni. Sebab dia memang ganggu budak tu, memang suka ganggu kan. Jin ini, golongan ini, nama dia Ummu Sibyan ataupun Ummu Wildan. Baik, sebab ada satu riwayat mengatakan bila mana seorang perempuan bawa baby kepada Nabi SAW, maka anak dia kuat menangis, maka Nabi ludah kepada baby tersebut, buka mulut budak tu, ludah, dan jin tersebut keluar. Nabi sebut, ya Ummu Wildan ukhruj, wahai Ummu Wildan, keluarlah pada budak ni. Tapi kita jangan sebab mulut kita berbeza dengan mulut Nabi kan. Jadi kita siapa-siapa dah kita ni maka kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dan baca kursi ke apa sebagainya, dan keluarlah, suruh dia keluar. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim. Baik. Okey, malam ni saya bagi ayat untuk kalau sekiranya terkena sihir, apa nak buat? Okey, antara ayat yang boleh kita amalkan bila mana kita dikena sihir dan sebagainya ini, surah Yunus ayat 81 kan, surah Yunus ayat 81. Kalau tidak bacanya panjang, daripada surah Yunus 79 sampai 82, tapi kadang-kadang ada kita tak hafal, maka surah Yunus ayat 81 ambil ayat yang paling pendek, dia ada tulis tu innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh kan. Innallaha sayubtiluh, boleh buka Quran dan sebagainya kan, tengok dalam Quran surah Yunus ayat 81. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz bagi ayat ni saya dah baca banyak kali tak betul dan sebagainya, maka tengok macam mana sebut dia
Kan kadang orang sebut innallaha sayubtiluh. Sayubtiluh. Kan beza. Innallaha sayubtiluh. Mesti kan dia ada qalqalah dia. Ba di tengah-tengah qalqalah sughra. Qataba jim dal. Kan ba. Sayubta. Ta ni huruf kuat kan. Innallaha sayubtiluh. Kan innallaha sayubtiluh. Maksudnya kalau sekiranya ada orang terkena sihir dan sebagainya, ustaz nak datang lambat dan sebagainya, maka kita baca ayat ni, tepuk di belakang dia. Tepuk dia di belakang orang tersebut. Dan kalau diizin Allah, maka jin ni pun ataupun benda dia akan terus keluar. Cuma kita pun beramal dululah, baca dulu dekat tangan dan sebagainya. Baik, ataupun doa yang boleh diamalkan, Allahumma abtil haza sihir ya jabbar. Kan panjang sikitlah, Allahumma abtil haza sihir ya jabbar. Kan, ya Allah, batalkanlah sihir ini wahai Tuhan yang maha perkuasa, yang maha perkasa. Kan Allahumma abtil haza sihir ya jabbar. Kan ya jabbar. Baik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Jadi di antara daripada kita juga, daripada orang dulu memang banyak petua-petua lah. Saya sebut sebelum ni, petua ini datang dari perkataan apa? Petua ini datang dari perkataan fatwa. Kan fatwa orang Melayu kata melayukan dia jadi petua. Kan petua itu datang dari perkataan Arab, fatwa. Kan fatwa. Jadi orang dulu dia selalu kalau orang perempuan dan sebagainya, kita pun boleh buat orang lelaki, kalau dia gunting rambut, maka rambut tersebut dia akan tanam. Kita kalau kita gunting kuku kita, kepit kuku kita, kita buang kuku kita kan, maka amalkan, kalau kita kepitkan kuku ke, rambut gunting ke sebagainya, tanam kuku dan rambut tersebut. Dikatakan bahawasanya kalau tanam kuku dan juga rambut ni awet muda. Kan awet muda. Sebab kita ni berasal daripada tanah, maka barang yang ada pada badan kita masuk dalam tanah balik. Itu petua orang dululah. Kan? Jadi lepas ni buatlah. Kan? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu antaranya, kan? Dan antara yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi sebelum makan dia ambil secicip garam. Kan? Nabi ambil secicip garam, kemudian letakkan dalam mulut dia. Disebut dalam kitab yang lain bahawasanya kalau kita buat demikian, kita boleh menghalang lebih daripada 70 bencana ataupun mudarat. Garam ni, saya tengah buat kajian mengenai garam ni, tengah tulis buku mengenai garam. Memang bagus fadilat dia. Garam pun ada banyak jenis, garam bukit kan, garam laut dan sebagainya. Jadi kita ambil garam ni sikit kan, garam ni sebelum kita masak tu dan sebagainya kan. Ambil garam ni sikit sebelum nak makan, masuk dalam mulut. Kan? Sebab garam ini memang dia punya cara dia ataupun dia punya sifat dia adalah natural kan. Maka benda apa yang masuk selepas itu, dia akan naturalkan balik. Maksudnya kalau ada sihir yang ada, kalau ada santau yang nak masuk dalam badan, maka dia akan muntah balik. Nah, sebab itu fungsinya ataupun fadilat kenapa Nabi buat begitu. Nah, Nabi sebelum dia makan, dia akan sicipkan jari kelingking dia. Bukannya kita nak makan sesudu. Tak payahlah ambil sudu, habislah kita gerah tinggi. Ambil secicip kan, celup dalam tu sikit kan, makan garam sikit. Kan orang Arab memang suka buat. Kan? Dan ada jenis orang dia memang suka makan garam. Kan, ada tak? Ada ramai antara dia suka makan garam. Kan? Saya saja suka kan ambil garam. Jadi bila benda jadi tabiat payahlah. Kan? Jadi kalau nak beramal, ambil secicip garam, letak ke jari kelingking ni sebelum makan dan masukkan dalam. Kalau boleh letakkan bawah lidah. Kan? Ambil garam tu secicip, letak bawah lidah. Kan? Ada perbezaannya. Sebab itu Nabi buat. Baik. Dan kalau tuan-tuan kaji balik, kita ni ada 360 sendi. Kan? Kita dalam badan kita ada 360 sendi. Kan? Maksudnya kita, jari kita kalau tuan-tuan tengok, kan, dia ada 1, 2, 3. Ada 1 sendi ni, 1 sendi, 2 sendi, 3 sendi. Kan? Dalam badan dia ada 360 sendi. Maka banyak benda yang Allah bagi pada setiap sendi ni. Kan? Sebab tu ulama dia berzikir banyak guna jari. Kan? Ulama banyak zikir guna tangan dia. Kan? Bila subhanallah, kita berzikir gitulah. Alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula. Dia zikir guna jari dia.
Sebab tu amalan para ulama ini, bila mana dia zikir banyak guna jari, orang datang jumpa dia, ustaz tolonglah baca apa-apa ayat kat anak-anak saya. Maka sebelum ni ada ulama daripada India. Ulama daripada India, orang datang jumpa dia, dia cuma celupkan jari dia ke dalam air. Kan, celupkan jari dalam baliklah bawa kepada anak-anak minum. Dan dengan izin Allah sembuh. Yang disebabkan keberkatan amalan dia. Kita janganlah buat lepas ni. Nanti balik rumah tiba-tiba celup jari. Minumlah. InsyaAllah sakit lepas tu. Banyak kita punya keracunan. Jadi ulama beramal dulu. Kan? Bila mana tangan kita dimasukkan dengan ayat-ayat Quran dan sebagainya, maka tangan ni dia ada aura dia. Ya, kita sentuh orang pun, orang tersebut dia rasa lain macam kalau kita beramal. Jadi ulama dia bila datang jumpa dia celup jari dia je. Kan, orang tu balik minum dan dengan izin Allah sembuh. Tapi kita berbeza dengan dulu kes ayah pin. Kan? Ayah pin ni orang basuh kaki dia tu pakai air susu, minum daripada baldi tu. Kan? Yang minum tu bukan orang biasa-biasa, kadang doktor, pensyarah minum. Kan? Hebatnya tak hebat ayah pin ni. Kan? Macam mana dia boleh manipulasi orang minum air kaki dia. Kan? Dia meninggal dah kan? Meninggal dah dia ni kan. Wal'ayazubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuklah orang begitu. Kan? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu antara benda, antara petua-petua orang dulu yang kita boleh buat. Kan? Baik, kemudian antara doa yang boleh kita baca bila mana ni nak murah rezeki lah, kan? Saya bagi tambahan. Dia diajar pun oleh Fadilatul Ismail Kamus. Baca doa Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Kan? Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Kemudian tambah ya ghaniyun ya mughni ya fattah ya razaq. Ya ghani ya mughni ya fattah ya razaq. Kan? Tambah. Baik. Kan? Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak ya ghani ya mughni ya fattah ya razaq. Okey. Amalan ni untuk murah rezeki. Untuk amalan kita untuk murah rezeki. Boleh baca tiap-tiap hari 7 kali lepas main subuh dan sebagainya. Tapi kalau hari Jumaat baca 70 kali. Hari Jumaat je biasa. Jumaat baca 70 kali. Kalau tak hafal Allahumma aghnini tu baca yang ni aje, ya ghaniyun. Ya ghani, ya mughni, ya fattah, ya razaq. Okey, baca itu dah cukup dah. Kan? Baik. Jadi itu antara kita nak cara kita nak balas jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir pada dia. Sebab itu kalau sekiranya cara kita nak balas jasa Allah bukan sekadar kita sebut alhamdulillah, tapi buat solat duha. Kan? Buat solat duha ni antara cara kita balas jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Solat duha ni boleh sampai 12 rakaat. Kan? Ikutlah. Kan? Nak buat 2 rakaat ke, nak buat 4 rakaat ke, 8 ke. Nabi selalu buat 8. Kan? Ada setengah riwayat Nabi buat 12 rakaat. Kan? 12 rakaat maksudnya 6 salam. Kan? 12 rakaat 6 salam lah, 2 rakaat 2. Dan disebut dia ada juga, kalau disebut dalam kitab bahawasanya ada disebut solat sebagai solat fatahin. Nah, kita macam ada orang tanya itu solat hadiah. Ada tak solat hadiah? Kan? Solat hadiah ada tak? Hadiah. Tapi jangan buat. Sebab solat hadiah ni dia boleh jadi syirik. Sebab solat hadiah ni bila mana seorang berlaku kematian, maka kita solat hadiah. Kan? Kita niatkan pahala yang kita solat tu kepada dia. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kalau solat hajat dan sebagainya tak ada masalah. Kan? Solat hajat ni, solat tasbih ke, itu nama semata-mata. Itu disebut sebagai solat mutlak. Asalnya adalah solat mutlak. Maksudnya kita solat 2 rakaat. Itu asalnya adalah solat mutlak. Cuma kita namakan dia sebagai solat hajat. Kalau kita ada hajat, okey, kita solat hajat 2 rakaat. Tapi asalnya adalah solat mutlak 2 rakaat aje. Sebab tu dalam riwayat memang tak sebut. Memang tak ada. Untuk amalan ulama saja. Masa solat tasbih.
Hari ni kita nak buat solat sunat tasbih. Dalam solat tasbih ni kita baca beberapa tasbih. Boleh tak baca tasbih dalam solat? Boleh, tak ada masalah. Cuma kita menamakan dia saja sebagai solat tasbih. Dalam ulama memang tak sebut. Sebab tu dia jadi solat sunat. Jadi dalam ulama juga menyebut bahawasanya kalau kita buka satu tempat, ni zaman orang dulu-dulu lah, dia buka satu kampung, dia buka satu tempat atau kawasan, contoh dulu Taman Selayang ni hutan, maka siapa yang berjumpai Taman Selayang? Ada siapa yang jumpa Taman Selayang ni? Dia punya ancestor dia, orang yang memang asal-asal yang berjumpai Taman Selayang ni. Kata ulama dalam kitab, kisah yang berlaku pada Nabi Yusha alaihi salam. Maksudnya Nabi Yusha ni siapa Nabi Yusha ni? Nabi Yusha ini adalah dia pewaris kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam bila mana dia dah lepas daripada laut yang terbelah dua tu, kemudian dia munajat kepada Allah 40 tahun, kemudian Allah takdirkan dia meninggal, dan lepas tu dan abang dia Nabi Harun pun meninggal, maka yang waris kepada Nabi yang menjaga kaum ni adalah Nabi Yusha. Nabi Yusha alaihi salam. Maka Nabi Yusha ini bila mana dia nak buka kota dalam Bani Israel ini, maka dia salat, dia sebut sebagai salat fatahin, salat pembukaan sebanyak 8 rakaat. 8 rakaat. Maksud kita orang dulu ni sepatutnya bila mana nak buka satu kampung, nak buka surau dan sebagainya, sunnah kita ini salat fatahin, salat pembukaan dipanggil. Semayang 8 rakaat dan baca inna fatahna laka fatahan mubina, surah al-fatahin. Nabi bila mana buka kota Mekah, ada setengah riwayat menyebutkan Nabi ada juga salat fatahin ini, salat fatah 8 rakaat. Tapi kita kalau sekiranya tak ada apa-apa tak payah buatlah, tak ada ni cuma ilmu lah tambahan, okey. Itu antara amalan-amalannya. Baik. Jadi dalam okey, sebab tu jin-jin ini dia asalnya dari yang datang ikut kuliah adalah daripada zaman Nabi SAW. Nabi bila mana disebut oleh para sahabat, siapa nak ikut aku malam ni, siapa nak ikut saya pergi buat rawatan? Semua tak nak, takut. Maka ada seorang sahabat, siapa? Abdullah bin Mas'ud, dia ikut Nabi. Abdullah bin Mas'ud dia ikut Rasulullah. Maka Rasulullah pun sampai kepada tempat tersebut, maka Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu duduk kat sini. Maka Nabi buat bulatan pada dia. Nabi bacakan ayat, Nabi buat bulatan. Maka Abdullah bin Mas'ud duduk kat situ. Nabi kata kalau sekiranya ada orang tanya apa-apa, jangan jawab, diam saja. Maka itulah kali pertama jin-jin ni mendengar syarahan ataupun mendengar kuliah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapak asalnya adalah masjid jin. Itu tapak asalnya. Itu tapak asal masjid jin. Sekarang masjid jin dah tak ada dah. Tak ada, tuan-tuan pergi Mekah, tak ada dah, masjid jin ni pun dah dirobohkan. Sebab tu ada satu travel tu, dia buat iklan dia, insya-Allah kita punya hotel dekat dengan masjid. Okey, maka orang pun ramai-ramai lah. Okey, dekat masjid ni, dekat masjid. Jadi tapi bila mana sampai di Mekah, ustaz, kena macam mana Masjidil Haram tak nampak pun. Inilah masjid jin. Ustaz kata dekat dengan masjid. Saya sebut dekat dengan masjid, tak sebut masjid mana. Dekat dengan masjid je. Maka dekat dengan masjid jin dia tu. Maka duduklah orang tersebut dekat, buat umrah dekat masjid jin. Jauh juga. Pergi travel tu kata dekat dengan masjid je. Tak sebut masjid mana. Baik. Okey, itu antara amalannya. Kalau sekiranya okey, silakan Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik. Okey, sikit lagi nak habis dah. Maka disebut oleh para ulama, sihir itu adalah mentera-mentera, jampi-jampi serta bungkusan-bungkusan yang dapat mempengaruhi badan dan juga jiwa dan dapat menyebabkan orang tersebut menjadi sakit
membunuh dan menceraikan hubungan suami isteri. Maka sihir itu dia datang daripada mentera-mentera. Saya sebut sebelum ni dah, mentera orang Melayu kita sangat banyak kan. Antaranya bila mana dia buka dengan bismillah, tutup dengan la ilaha illallah, jadi dia kan. Bismillahirrahmanirrahim, setapak semelenggang dengan kayu manis, setapak aku melenggang, aku juga dipandang manis. Gitu. Itu jangan salin. Kan. Bismillahirrahmanirrahim, aku tetak batang cepa, aku tebas batang gelenggang, aku berjalan cantik di mata, aku berjalan cantik di pinggang. Pinggang dia cantik bila mana berjalan. Kak-kak jangan salin tu, bahaya. Kemudian kalau orang Siam kan, ahdang seni gedang setumiat dalam diam, tangan gerak, kaki diam. Bila dia baca ayat tersebut, memang kerah dia, tak boleh gerak. Itu antara mentera-mentera orang Siam. Banyak lagi mentera-mentera. Saya baru ni maklum saya bagi, dia jumpa ada arwah, ada rumah arwah pesaka-pesaka dia jumpa, memang ada satu buku kan, mujarabat lengkap ditulis tu kan, antara mentera-mentera yang boleh dibaca. Tapi kita bila buka balik, kaji-kaji balik, memang agak menyimpang lah daripada asas-asas. Jadi orang dulu beramal sebab kadang-kadang dia pun tak tahu benda yang kadang dia pun bukan tak ada belajar agama dan sebagainya kan, maka dia beramal, bagi dia baik, bagi dia kan. Dia ingat kalau sekiranya dia baca begitu, maka eloklah bagi dia. Cuma bila mana dia start dengan bismillah, akhir dengan la ilaha illallah, jadi memang jadi sebab dia minta pertolongan jin kan. Baru ni saya tengok kat Facebook pun, tuan-tuan boleh tengok yang orang yang ada susuk tu, yang pakai susuk pakcik tu kan. Sungguh susah nak mati pakcik tu, dia pakai susuk kan. Kes yang berlaku, satu budak tu umur 17, dia accident, X-ray hospital tengok banyak jarum dalam muka dia kan, dia pakai susuk kan. Jadi pakai susuk ni sebenarnya memanglah muda kan, tapi kalau sekiranya orang 70 pakai susuk, muka memang muda, suara tua. Nak pergi mana cik adik? Nak pergi mana? Suara tua lah. Tak boleh buat apa dah. Suara nak ubah macam mana? Kan? Jadi kan, kalau saya pernah buat rawatan yang di sini kan. Saya buat rawatan dengan ada makcik tu datang tu, dia pakai susuk emas kan. Masa kita orang buat rawatan, dia bersurau, sebelum surau dah menjerit-jerit dah. Masuk surau, tanya dia, kenapa Ustaz, tolong saya Ustaz, susuk saya jatuh. Maka bila dia buat rawatan tu tanya, pakai susuk apa ni? Susuk emas. Maka nak buang dia, Ustaz saya dah buang dah, tak nampak emas pun kan. Rupanya Tok Bomoh tipu dia, 2,800 dia buat tak Bomoh tu, susuk emas. Baik dia bagi kat saya kan, 2,800 satu jarum masuk dalam pipi dia tu, 2,800 kan. Dalam 10 jarum tu 28,000 habis kan, sebab susuk sahaja kan. Cuma susuk ni itulah nak mati susah kan. Sebab tu ada sahabat kata, orang perempuan ni mati lambat Ustaz, kenapa? Banyak pakai jamu. Memang betul pun, memang banyak pakai jamu orang perempuan kan, kuah putih lah, macam-macam pakai kan. Tapi kalau dah meninggal juga dia kan, kata begitulah kan. Baik. Itu di antara, jadi sihir ni di antara adalah mentera-mentera yang dibaca. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya ada daripada antara kita ni yang pakai susuk dan sebagainya, tahu saudara-saudara kita buat itu, cepat-cepat halang kan, cepat-cepat suruh dia berubat. Sebab nak mati dia susah nak mati. Allah ni bila mana dia izinkan mati juga dia kan, tapi bila mana dia susah nak mati ni, fitnah kepada keluarga, sangat fitnah kan. Jadi kita kalau sekiranya ada, kalau orang sekarang ni dia kata Ustaz tak buka bumbung kot kan, dia nak bagi buka bumbung. Nak buka bumbung ni sebenarnya adalah tipu helah jin kan. Kalau contoh Tok Imam kan, Tok Imam dia beramal, alhamdulillah, tiba-tiba mati buka bumbung, apa macam kan. Tuan-tuan duduk semayang dengan dia 40 tahun dah ni, Tok Imam mati buka bumbung, fitnah habis. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu mungkin gangguan dan sebagainya, tapi jin tu nak kata, ni kalau nak keluar kena buka bumbung. Dia cuma tipu helah bagi manusia, kita pun percaya kan. Jadi inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan ni sangat halus kan, dia tipu begitu je
kan, tapi habis semua kita percaya. Sebab tu jaga elok-elok, kan, jagalah keluarga kita, kan, sahabat-sahabat kita daripada benda-benda yang tak sepatutnya ni, kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bergantung pada Allah. Dan dalam bab sihir ni pun dia dah disebut bahawasanya kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung pada rahmat Allah. Rahmat Allah ni sangat luas. Ulama menyebutkan rahmat Allah di dunia ni satu, dan rahmat Allah di akhirat ni 99. Nah, 99 rahmat Allah di akhirat, banyak lagi. Sebab tu kita duduk tak buat apa ni kan, renunglah, renung alam, tengok alam macam mana Allah ciptakan. Saya cerita macam ni, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqa. Saya cerita dah macam mana unta, hebat dah tak unta ni. Kemudian kalau tuan-tuan kaji tengok penyu, kan, penyu ni kalau sekiranya kita jumpa kat Terengganu, kan, Terengganu ni seekor penyu tu katalah dia pergi merayau satu dunia, dia boleh balik ke Terengganu balik, dia tak sesat, kan, dia tak sesat macam mana sampai Pulau Pinang pula dah ni, tak, dia masih sampai Terengganu balik, kan. Itu antara magical yang Allah buat, magicnya Allah buat pada binatang-binatang dan sebagainya supaya kita boleh tengok. Antaranya madu, kan, madu ni memang banyaklah, kan, tuan-tuan boleh tahu yakhruju min butuniha syarabun, Allah sebut dalam Quran, keluar daripada perut madu ni syarabun mukhtalifun alwah, banyak warna-warna, syifaa'un linnas, kan, penyembuh bagi penyakit manusia. Kalau orang yang contoh dia ada penyakit merah mata merah, kan, tak nak buat apa, maka titik madu, jangan ambil madu yang tebal, nak madu yang nipis tu, kan, titik 2-3 madu kat mata dia, esok insya-Allah lega, kan. Dia memang kebaikan madu tersebut. Baik, kemudian satu kisah lah ni menarik sikit lah, kan, yang terakhir ni. Gajah ni Allah beri kekuatan pada dia, ingatan, kekuatan ingatan dia kuat, sebab tu dia boleh masuk sirkus dan sebagainya, kan. Ada satu kisah tu berlaku dekat sirkus ni. Orang yang sirkus ni cakap, wahai tuan-tuan, saya dah bela dah gajah ni hebat-hebat, saya nak buat tawaran, siapa yang boleh buat gajah ni angkat kaki dia. Tiba-tiba ada seorang datang, saya boleh, kan, okey silakan. Maka bila mana sampai dekat gajah ni, dia jentiknya telur gajah tu, terangkat kaki dia. Kan. Jadi besoknya datang lagi dia. Besok orang tu dia kata lagi, okey, semalam dah ada orang dah yang menang boleh angkat kaki gajah. Hari ni saya nak cabar, siapa yang boleh buat gajah ni angguk dan giling, kan. Maka orang yang sama juga datang, saya boleh buat, okey silakan. Maka dia naik atas gajah ni, dia bisik kat gajah ni, gajah, kamu kenal tak aku? Kenal. Dia angguk dia. Kamu nak kena jentik lagi? Tak nak. Kan, itu ceritalah. Itu kuatnya ingatan gajah ni. Jadi kita belajarlah, ambil, renungkan alam ni Allah cipta, memang banyak kelebihan-kelebihan dia, kan. Okey. Baik, yang terakhir, mudah-mudahan kita dapat mempelajari bab sihir ini, kita terhindar daripada golongan-golongan yang buat sihir dan sebagainya, dan beramallah dengan ayat-ayat yang saya bagi tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan jauh daripada orang-orang yang buat sihir ni, insyaAllah. Dan seperti mana yang saya sebut, mungkin perbahasan kita lepas ni kita akan masuk mengenai perbahasan solat 4 mazhab, macam mana yang disebut sebagai solat menurut 4 mazhab. Baik, wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah, yang salah tu silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikati wal muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.